Dimaklumkan bahawa ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah, Sultan dan Raja Pemerintah bagi Negeri Pahang Darul Makmur serta jajahan takluknya selaku pembela agama serta Ketua Agama Islam Negeri Pahang telah memperkenankan kadar zakat fitrah Negeri Pahang bagi tahun 1447 Hijriah bersamaan 2026 Miladiah dengan kadar RM8, RM14 dan RM21. Berdasarkan keputusan Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang. Kadar minimum yang perlu dibayar oleh setiap rakyat Pahang berkewajipan mengeluarkan zakat fitrah adalah RM8 bagi yang menggunakan beras putih tempatan dan diwajibkan yang menggunakan beras import atau yang seumpamanya atau setara sebanyak RM14 dan yang menggunakan beras basmati atau seumpamanya dan setara sebanyak RM21. Semua umat Islam di negeri ini bolehlah menunaikan bayaran zakat fitrah mereka bermula dari awal Ramadan dan selewat-lewatnya sebelum solat sunat Hari Raya Aidilfitri.